Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat. Okey, dalam sesi Lantera Fikir, episod ini agak-agak sensitif untuk saya jadikan sebuah konten yang mungkin akan trigger ramai orang dengan berbagai macam pendapat. Episod kali ini tajuknya adalah muzik. Jadi saya akan ajak sahabat, kita akan berfikir. Kita akan gunakan kaedah critical thinking atau berfikir dengan kritis dalam episod muzik. Pernah tak kita terfikir sahabat-sahabat, kalau muzik itu haram, kenapa satu kali baginda Nabi pernah biar dua orang gadis bernyanyi pada hari raya? Ada riwayat dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim tentang cerita atau kisah ini. Tetapi ada juga hadis lain yang dijadikan dalil oleh ulama yang melarang alat muzik. Antaranya juga riwayat Imam Bukhari pada nombor 5590 yang menyebut tentang al-ma'azif bersama beberapa perkara lain yang diharamkan. Jadi persoalannya, mana satu yang betul? Dan sinilah kita berhenti sekejap dan kita berfikir. Secara critical thinking bukan bermaksud kita meragui agama kita, tidak. Dia bermaksud kita tidak ambil hanya satu dalil kemudian kita anggap seluruh persoalan muzik ini sudah selesai. Kita lihat keseluruhan data, kita pisahkan fakta daripada tafsiran. Kita periksa, kita semak konteks. Siapa yang meriwayatkan, dalam keadaan apa? Apakah maksud istilah yang digunakan dalam kaedah linguistik atau bahasa? Dan adakah semua muzik berada dalam keadaan yang sama? Mungkin soalannya bukan sekadar apakah muzik itu halal atau haram, tapi apa yang muzik lakukan kepada jiwa manusia. Kerana muzik boleh menenangkan, muzik boleh membangkitkan emosi, muzik boleh menghidupkan kenangan silam, dan mungkin muzik juga boleh jadi satu jalan kaedah buat seseorang merenung dirinya sendiri. Ada ulama dan tokoh kerohanian yang dia melihat muzik ini dari sudut yang lebih luas konteks. Tapi kita juga perlu tahu untuk menghormat pandangan ulama yang telah mengambil pendirian ketat. Kerana Lantera Fikir bukan tempat untuk memaksa jawapan. Lantera Fikir ini adalah tempat untuk kita menyalakan cahaya, supaya kita dapat tengok persoalan dengan lebih jelas. Jadi sahabat-sahabat, mungkin persoalannya bukan hanya apa yang masuk ke telinga kita, tetapi apa yang keluar daripada hati kita selepas kita mendengar muzik. Muzik itu adalah bunyi, makna yang diberikan oleh manusia, nilainya dipengaruhi oleh kesan-kesannya, dan juga arah ditentukan oleh hati. Jangan hanya dengar, tapi fikir. Jadi Lantera Fikir, kita menyalakan lampu, bukan kita memaksa jawapan. Afala takilun, tidakkah kamu menggunakan akal? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Mungkin saya membuat kesalahan, kesilapan ketika saya berkongsi perkara ini, dan saya minta maaf. Dan sahabat, jika ada yang berbeza pandangan, pendapat terhadap muzik, itu adalah hak anda masing-masing. Saya hanya mengajak anda berfikir. Kita berfikir menggunakan akal. Sahabat-sahabat, semoga menjadi satu yang bermanfaat. Seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kamu berfikir? Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi.